إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak sekalian, di rumah kita pun begitu juga. Kita lihat ibu ayah berjuang, anak-anak berjuang di medan perjuangan lain. Itulah wajib anak-anak sekalian. Perjuangan ini kita tanamkan dalam diri kita. Kita berjuang untuk agama kita, untuk bangsa kita. Walaupun nanti kita akan terluka dalam menderita. Antara wajah yang menjadi hero dan heroati dalam negara kita. Perjuangan tidak akan selesai. Pembuka kepada anugerah ini bagi anugerah cemerlang bagi subjek matematik dijemput Saudara Tunku Luqman Al-Hakim bin Tengku Amran. Tak ada. Dijemput Saudara Mizwa Muhaimin bin Muhammad Marzuki. Penerima seterusnya bagi mata pelajaran seterusnya dipersilakan Saudara Mizwa Muhaimin bin Muhammad Marzuki. Sejarah. Mata pelajaran Pendidikan Islam dipersilakan Saudara Mizwa Muhaimin bin Muhammad Marzuki. Tasawuf Islam dari Fatimah Adawiyah binti Rahmat. Seterusnya dipersilakan Saudara Muhammad Pelajar Terbaik Peperiksaan Percubaan SPN Darul Hufaz Statistical bagi sesi 2025. Majlis akan mulakan dulu dengan nama pelajar yang ketiga. Okay. So anugerah pelajar terbaik diberikan kepada Saudari Nurin Nur Aisyah binti Ahmad Nazri. Dan bagi anugerah pelajar terbaik Peperiksaan Percubaan SPN di HTS 2025 tempat pertama dipersilakan Saudara Mizwa Muhaimin bin Muhammad Marzuki.